Beli emas hari ni RM714, bila jual balik dapat RM655 sahaja. Kata simpan emas untung. Bila kita buat simpanan emas ni, kita kena tahu dia akan ada selisih harga, iaitu spread. Tak kisahlah anda beli emas apa sekalipun, emas gold bar ke, dinar ke, barang kemas sekalipun, semua jenis emas akan ada spread. Inilah sebab kenapa harga beli dan jual emas tak sama. Di Public Gold, spread kita rendah sekitar 6 hingga 9% sahaja. Orang kata simpan emas untung, tapi kenapa bila nak jual balik dapat harga murah? Sebab itulah seperti yang saya selalu terangkan dalam konten dan live saya, simpan emas ni untuk jangka masa panjang, at least 2-3 tahun ke atas. Sebagai contoh, emas 10 dinar ni pada tahun 2021 harganya sekitar RM11,600 sahaja. Tetapi hari ni 10 dinar ni bernilai RM30,287. Walaupun saya jual balik emas ni tolak dengan spread, saya akan dapat RM28,016. Still untung sebanyak RM16,416. Dapat untung tanpa buat apa-apa. Tapi syaratnya kita kena simpan untuk jangka masa panjang. Kan untung simpan emas ni pun begitu, ada yang simpan emas tapi rugi. Cuba komen agak-agak kenapa dia simpan emas tu rugi. Dan boleh share dan like video saya ni tanda anda faham. Bagi yang nak bermula simpan emas, boleh isi beg biru di bawah atau rujuk pin video saya untuk saya bantu.